Inilah Bratilda tu, XXL, extra long basmati. Kita nak buat nasi minyak, nasi tomato, apa-apa nasi ni lah, nasi biryani ke, bagus. Tapi tak boleh, tak beli kat Shopee pun tak ada lah. Tapi mai pada Siam ke mana apa, dia pun tak boleh hantar. Yang ni aku nak kena order dekat Emija, beli kat London, ataupun dekat apa nama ni, Ben Daud, Mekah adalah. Okay. Tapi ni 5 kilo paket kecil je. Kalau hak biru tu buat makan nasi hari-hari sedap. Berhadiah panjang, light, gebu-gebu gitu. Tapi itulah susah nak dapat. Ini ya berkenyuri dah. Ni saya nak buat ayam wangge. Makan nasi tomato, kacang buah. Ni aku ambil dekat Rihon. Ni bukan resepi nasi tomato tenda biru dalam pipi tu. Ni aku ada buat variasi sikit. Tapi jangan risau. Kalau kata benda ni jadi elok, nanti aku update kat highlight kat sana nah. Kok lampau suka besi ni. Kalau masak nasi atas dapur gas memang kena pandai main api. Kalau tidak jahanam. Tapi masak atas dapur gas ni nasi lagi cantik daripada dapur karan. Oi, meracik. Okay. Untuk seluar api. InsyaAllah. Mana? Buat main tu? Lesung. Buah pila. Dah tu? Angkat. Kalau pindah kan dia pupuk biji janggui. Tapi mana? Mana? Tu ada banyak biji gitu? Sedap ni. Bismillah.
Akak lagi kenguru aku ni. Kita patut pun kata kenapa? Oh, kenapa habis lah hang ni. Oh, mama kena balik madras. Oh, makcik. Tu kata kena bus susu manis sikit baru dia mai rasa tu. Cantiknya. Ayam wanggil kita. Tapi yang masak lama sikit lah sebab ayam tu kena gigih paruh tau. Ini cantik. Ni tak buat bawang goreng je lah. Minta aku ni macam mana? Kena batu lagi. Untuk ngorok tu. Nasi kita apa abang? Segak. Oh, segaknya. Macam yang masak tu juga. Sangat-sangat cantik ke palut dia. Ha. Plek-plek kan. Plek ni. Dia buka tu lah. Ni yang gue nasi sedap tu. Macam kita nak tambahkan menu bulan puasa jual. Nasi wanggil. RM58 bungkus. Ishang. Tu kali 58. Biasanya orang tu 150. Ayo. Tu pun kita bagi leher ayam je. Paha semua 200 lebih kan. Lebih bekah balik hari ni. Mekah pisah sekali, umrah 10 kali. Tapi cantik sungguh lah, bukan nak kata. Kan? Okay. Ni bukan cap apa doh yang Hindu duk buat dengan kaki tu kan? Ha? Bukanlah. Cak aku atau macam makan lagi. Bismillah ya dah. Dah masih minyak lagi. Itu kena makan dengan papadom. Cantik dia punya tu. Tak tebal sangat. Cukup ke ni? Lagi. Tak masih yang kata? Tak. Mana kata dia tak pijak dengan kaki. Hangat lah. Tawak. Kan? Bukan makan tawak. Biasa masih. Tak masih kita buka garam sikit. Timbuk. Bisa french fries. Ni Faizul, Umar, Ali, Cik Nap, Mami Janu. Pasal Mami Hani bubuh 5,000 jariah untuk aku masak-masak kat Bertam. Jazakallah khair Mami. Sebab hari ni Mami jariah, cik bagilah satu Tupperware. Mami kan baik. Hidung terletak, segak, rumah besar, duit banyak. Macam-macam tu lah angkat. Lala panas. Aku cukup suka lah masak-masak bagi orang rasa ni. Tak tahu nak habak dia punya seronok ni. Tak sabar nak pergi Bertam. Nak? Ikutlah. Abang Seri. Oh, lawanya. Cantik
Cantik kata bawahnya. Kan? Wangi lah kata lah. Ni acak ni bukan plastik dah kan? Ni comel kita ni. Tayang je. Ni nak makan lepas lohok. Tak boleh lah, lapar lah kata. Lepas tak makan pagi. Lepas tu tada! Tapi tak hangat pula hari ni. Kita pun nak feeling hangat hau-hau nak minum air. Tapi ais kena hancur cakap ais ini. Jangan nak air ketut-ketut. Bagi hancur ais tu. Yang ni lah padanan dia makan nasi tomato kata. Aduh. Mujok teringat kata ada kena pergi bersama. Aduh. Mana nasi kenduri. Ada ayam, ada daging. Logo dia juga. Bismillah. Mainlah. Teman. Lihat. Sedapnya. Main acak dengan bersama. Acak buah. Bersama. Sejuk pula hari ni nak. Cuaca. Macam nak hujan tak hujan. Panggil mus dengan ayam makan. Sedapnya hari bersama. Daging sedap, ayam sedap, acar sedap. Putih, aku baru nak bakar ni. Nak makan kuih bom lah dengan ayak tebu. Tapi hari ni tak hangat pula. Aduh, macam mana ni? Nak kena minum depan oven ke apa? Oh, sedapnya. Tak ada ais pula tu. Beku sedap. Sedapnya macam aiskrim Malaysia ayak tebu. Dia pun tak pernah buat aiskrim Malaysia ayak tebu kan? Aiskrim Malaysia tapi ayak tebu. Sedap ni. Ni dah buku-buku sikit-sikit. Sedapnya. Manis pun. Manis nak kata. R&D frozen. Siap tu lagi R&D Kuih bom. You know lah kami nak kena berginti di Batam nanti. Atau aku kata kat kitchen. Wah, kitchen feelingnya macam dah ada restoran gitu kan. Habis tu ingatkan ramen juga ada feeling restoran. Aku pun ada juga. Kata jom kita try buat frozen. Jadilah. Ni aku dah pernah goreng dah itu. Tapi kena goreng 3 suku masak. Baru dia punya shape tu tak. Orang kata apa tak? Apa orang Penang kata? Tergelohok.
Tu dia. Ayat perkataan baru, tergelohop. Tergelohop tu macam ni lah, dia macam tertekan gambar. Tapi bila dah goreng, dia kembali kepada asal shape dia. So alhamdulillah, makna kata hampa kalau beli frozen ni, hampa masak dalam suku masak je lah. Sebab kami dah goreng 3 suku masak. Faham ke tak? Ni, lepas tu minyak kena banyak, deep fry. Kalau tidak, dia nanti rentung bawah, atas tak masak. Hampa nak kalih, nanti dia tak cantik dah colour dia. Lepas tu minyak jangan hangat. Jangan sampai berasap, tak boleh, nanti dia berdosa nanti. Minyak tak hangat tu apa dah lempak masuk dah. Lepas tu baik-baik lah, dia ada ais ni takut meletup. Tak lagi jadi kuih bom sungguh. Masuk berita lagi. Bomba cek punya cek. Pasal apa rupanya? Goreng kuih bom Tok Ri. Mampui. Lepas tu jangan banyak sangat sebab kita nak kali je tu kan. Minyak kena slow tau. Cik je api dia. Tak boleh kuat-kuat. Vum tak boleh. Baru dia tak meletup. Tu apa, putak lah Halim. Sampai dia kembung balik macam kata kembung tu. Kalau hampa beli dekat aku yang dah goreng siap, nanti bila balik rumah dia lihat tak sedap, dia kena makan hangat-hangat. Lepas tu dia dah naik balik dah, kembung balik dah. Macam hang. Kembung lah kata. Aku rasa hang kena goreng minyak hangat kot hari. Boleh kecup. Tu kembung balik dah kan. Alhamdulillah. Tuhan bagi aku jalan rezeki nak jual kuih bom ni, dan juga jalan hampa untuk rasa. Kau tidak lah, semua perut lah, aku seorang je makan sedap. Dah, kalau dia macam ni je, jangan duk biar sampai tu. Dah, kau nanti tak cantik. Nampak tu, bulat elok je kan. Dia tak tergelohop lagi dah. Tu dia. Tu dia lah kata, bulat sungguh. Main duk tambah cahaya sikit. Ni ni. Tu yang ayak tebu, yang separuh beku tu. Nak ayak teh lah, tapi dah ada ayak tebu, punya tebu lah. Sedapnya. Cuba ayak bagi kat dia apa. Hangat tak? Hang tahan hangat. Hai. Oi, hangat. Habis pijak sebiji. Biji yang kedua, malah aku kata nak makan buah payung, minum ayak tebu. Tilam dia pun tak hantar lagi. Allahu Akbar. Cantik. Hang ni suka lah berak tengah medan macam tu. Beraklah buah-buah pokok ke apakah. Berak tengah-tengah jalan. Putih? Mau kuih bom? Kau rasa? Cantik suka? Mau? Saya nak koyak. Makan buah pangkin lah pula. Inilah pokok bunga yang dekat Morocco tu. Tapi yang tu aku tunjuk dekat IG resepi Pumpang tu. Kami jumpa, aku pergi Morocco tu kan, jumpa pokok bunga tu cantik gebu macam hydrangea. Nyanyilah. Aku try tantan dulu tengok hidup ke tak. Rupanya boleh hidup. Seronok lah kata. Nanti nak tanam penuh kat situ. InsyaAllah. Ikut je baba dia pergi mana. Putih. Putih. Putih sayang. Hampa mesti panjang umur sini tak no? Hidup sihat. Duduk dalam habitat binatang betul-betul. Tak terkurung. Main pasiak. Berak di luar. Panjat. Kekau batang pokok. Berguling. Putih. Antibiotik makan tak lagi? Habis dah?
Allah. Cantik. Ekor mak hang pun apa nak main. Woi, pulasan kami punyalah manis. Tak tahu nak habak. Dia tengok. Alah bergemuk. Dekat. Dia punya besar. Tangan hari tu dah besar. Dia sama besar tangan hari tu dia. Oh. Tak mau kena colour lah. Tadi hang bagi kena minyak dah kat kaki aku ni. Butang ni. Ulasan ada, duku ada, cempedak ada. Berian je tunggu Ustaz. Tapi Alhamdulillah, dengan izin Allah, aku punya kes keluasan tanah ni pun dah selesai. Dah dapat geran sementara yang menandakan kata tanah aku ni sebenarnya luas lagi pada apa yang aku beli kat mula tu. Lega lah kata, dapat dah lagi sepelau tu kat depan tu. Habuan kami insyaAllah nak buat glamping nanti untuk apa kan, mana-mana siapa yang tak mau nak duduk villa boleh duduk rumah kecil sikit lah ya? Yang tu je lah. Ambil makan ni. Habis dah ke nasi berani, nasi tomato tadi? Nak bagi ayam berapa ketui? 4. Aku bagi dekat orang buat rumah ni, tukang-tukang ni, nasi tomato tadi. Habis dah kata. Mereka suka lah nasi tomato tu. Segala Pakistan, Bangladesh ni. Ni orang besar pulasan aku. Aku tak berapa suka sangat pulasan, tapi pokok ni sedap. Cantik lah colour dia. Lepas tu kadang-kadang dulu kalau aku pergi Jacker kan, aku kata kain warna pulasan ada tak? Ni lah warna pulasan hari, kalau nak tahu. Ya tak, dulu kita duduk pergi Jacker, lapak lah kata kan, berjam-jam beli kain baju raya. Ya Allah, geramnya aku. Menyumpah aku customer yang buat baju raya tu geram. Taklah kita tak larat dahaga kan, nak kena fikir lah kain tu berat ke ringan ke apa ke, dia tu jatuh tak jatuh, berapa meter lah itu, lining lah apa, dia gemuk lah, kurui lah apalah. Tiba-tiba naik hantu tu, tak mau fikir lah. Lepas tu itu yang bulan puasa. Kalau kes yang tak bulan puasa kan, aku kan tak makan pagi dulu ni masa kerja kan. Lepas tu dah pergi Jacker tu tak buka lagi, duduk dari depan tu dah. Masuk tu pilih berapa jam. Lepas tu dia main lapak tu. Lepas tu panggil staff Jacker, pergi beli ayam gunting kat aku belakang lorong tu. Makanlah kat ayam gunting kat dalam Jacker tu. Dengan ayak, dengan apa. Seksanya masa tu, ya Allah. Tak larat lah cari rezeki kan. Mereka pula bukan mau passion biasa pula. Kremot sana, kremot sini, ribbon situ, ribbon sana. Jemeki situ, jemeki sana. Satgi, tak tahulah panjang pendek, kembang kuncup, itik tak itik, duyung tak duyung, payung tak payung. Rimah aku rasa nak hempuk je semua. Dan ni aku dah boleh marah lah customer sebab aku tak serve mereka dah. Geram. Lepas tu pula bukan mereka main seorang, bawa pula anak meremut. Anak tu nak kremot lagu ni, anak ni nak kremot macam ni, anak tu nak itu. Tak tahulah. Yang kita duk lapakkan dahaga kan. Baik, dah habis dah zaman. Dah habis dah, tak mau lah Ustaz, dah tak mau. Tak mau lah. Biar aku buat kuih bom lah ni. Senang duduk bersila, ginting ciao, ginting ciao, tak payah nak fikir kan, nak fitting, nak apa. Ya Allah ya Tuhanku. Tapi bila masa mereka bayar tu, kita muka ada senyum. Satu baju 30,000, 40,000 kan. Padahal muka mereka mampu customer aku dengar ni. Anak sangat baju Rizaman kan. Mai. Aku sin-sin lengan ni, Mai. Nah, invoice, bayar. Juling mata. Bayar depa pun. Tahun depan Mai pula buat. Ingat kita ni buat charge Mai, nak suruh depa pergi jauh-jauh kan. Tahun depan Mai pula. Yalah, aku pun bukan kata turun dia jumpa depa tu aku lukis, ambil kertas lukis. Nak macam ni ke? Okey. Tak ada. Punya kek what tu aku ni dulu ni. Customer Mai, aku tengok muka dia, nak berapa lai? Kalau apa? Nak pakai raya berapa? Nak pergi mana? Macam tu je aku tanya. Okey. Nah. Okey dah. Aku naik lah atas. Mampulah hampa tak tahu apa aku akan buat, apa ni aku akan design, apa aku akan jahit. Siap hampa mai pakai, lepas tu hampa balik. Ni dia. Dia pun percaya sungguh. Percaya sungguh. Design apa boleh pun tak tengok. Aduh ya Allah hai.
Ingat-ingat dulu kan. Aduh, seronok lah katalah juga kan. Masa tu rezeki tu macam tu, Allah izinkan rezeki aku, kadang aku macam tu. Dah ni macam lain. Seiring lah dengan tenaga masa kita ada lah ni. Ingatkan mak aku dengan tok aku dulu macam ni lah. Dia panti kek asam Jawa, hak masak tu buat ada tin, lepas tu jemuk lah. Tapi sebelum tu goreng dengan garam dulu. Dulu kami asam Jawa pun buat sendiri. Jemuk, bagi kering, naik garam tu. Lepas tu kukuh balik asam Jawa tu, buat ayat gula merah. Ramai-ramai buang biji dia, kepai. Jadi asam Jawa. Seronok lah kata. Kerak aku ni satu generasi yang boleh rasa macam-macam zaman. Kan? Ambil zaman lah. Banyak zaman rasa. Orang yang lahir tahun 65 ke atas lah kan.